Masya Allah, cantiknya lah kat sini. Tengok tu. Ini sekitar Dolomite. Keliling ni 360 view dia. Gila lah. Cantik gila guys. Aku kat sekitar puncak pergunungan Dolomite ni. Dah tengah menuju ke atas lagi. Tengah drive lagi sekarang ni. Tengok dengan kabus-kabus dia. Gunung dia, jalan dia. And kat kawasan ni actually ramai tau yang kayu basikal naik bukit ni. Kau bayangkan bukit tinggi gila ni, orang kayu basikal. Mulut pun dah berasap lah. Memang puas hati lah datang Dolomite ni. So nanti kan aku share video vlog aku travel sekitar Beverly Alps. Kita pergi Dolomite dan aku akan ke Austria pula. Okay, nantikan vlog dekat channel Faizana. Aku tengok matahari on point. Itu paling mahal loh view. Okay, let's go. Teruskan perjalanan. Wah, akhirnya dah sampai dekat puncak pergunungan Seceda. Kau tengok view bawah ni. Cantik gila guys. 360. For now tak ada snow sebab musim panas. Dan walaupun musim panas kat sini, dia tak panas mana tau. So kalau korang nak datang Dolomite musim panas, bawa je jaket, bawa je baju sejuk. Sebab kat sini memang sejuk. Dekat bawah tadi memang sejuk gila. Aku pakai 2 lapis ni pun menggigil. So atas ni dia dah kurang sejuk sikit sebab ada cahaya matahari kan. Terik sikit. Just nice lah cuaca dia. So ada gunung. Ada bandar kecil bawah tu. Ada lembu, tanduk panjang, berbulu. Ni ada chairlift sekali tau. Chairlift ni kalau ada snow, diorang akan guna untuk main ski lah. So macam inilah pemandangan kat Seceda. Naik sini 2 orang dewasa lebih kurang dalam 148 euro. Turun naik. So harga dia agak keras sikit, but worth the view lah. Kalau datang Dolomite, Seceda ni tempat wajib datang. Anak-anak tengah seronok main playground kat sini. Sambil kita layan view kat sini. Sambil tu duduk sini ngopi sekejap lah kan. Best lah kan, santai. Ni baru bercuti. Alhamdulillah.